أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunkanlah dosa-dosa kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa ini, Allah sempurnakan kepada kita cahaya kita, insya-Allah di hari akhirat nanti, dan di dunia juga kita memerlukan cahaya ilmu, cahaya iman yang mengeluarkan kita daripada kejahilan kepada cahaya ilmu yang mengeluarkan kita daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya iman. Alhamdulillah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa taubatana innaka antas samiul alim. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah taubat kami, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk kami meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk kami meninggalkan maksiat, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami, rezekikanlah kepada kami husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan amalan-amalan salih, ya Allah. Jadikanlah kami suami-suami yang bertakwa dan bantulah pasangan kami untuk menjadi kami yang bertakwa, ya Allah. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita lihat terlebih dahulu sinopsis untuk halaman 561, iaitu apa yang akan kita bincangkan pada hari ini. Yang pertama adalah anjuran untuk taubat nasuha dan berjihad melawan kaum kafir dan munafik, dan itu disebut pada ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Kemudian akan diceritakan tentang beberapa contoh perempuan mukminah dan juga perempuan kafir, iaitu akan disebutkan pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12, ya. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah, taubatan nasuha
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين Sadaqallahul azim. Jadi kita lihat terlebih dahulu tindakan dan resolusi kita pada hari ini. Yang pertama adalah segera bertaubat dan istiqamah dalam kebaikan serta tidak mengulangi kesilapan lalu. Yang kedua, bersikap tegas dan tegakkan kebenaran kepada penentang agama Islam. Yang ketiga, ambil panduan Al-Quran untuk menjadi muslimah yang terbaik. Perkataan pilihan kita. Tuan-tuan, kalau kita lihat apakah perkataan pilihan kita? Ini dia perkataan pilihan kita, iaitu khana, dan itu khawana, berasal daripada kalimah khawana dan ia maksud berkhianat.
ia disebutkan sebanyak 16 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan tuan-tuan kalau lihat pada halaman yang ke-561, ia disebutkan pada ayat fakhanatahuma, iaitu pada ayat yang ke-10 merujuk kepada isteri-isteri Nabi Nuh dan juga isteri Nabi Lut. Jadi khianat sama je. Bahasa Melayu kita panggil khianat, sebenarnya bahasa Arab pun sebenarnya khianat juga. Ini kita kata pinjaman lah. Mungkin boleh, saya pun kurang pasti tentang bahasa Melayu ni, tapi samalah kita kata antara bahasa Arab dan juga bahasa Melayunya. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Kita masuk tajwid pula. Pada hari ini kita lihat slide kita. Untuk tajwid, perkongsian perkataan okey kan, panjang si ayat dia. Sempurnakan hukum mad tabi ataupun mad asli dalam ayat ini. Okey, dalam ayat ini ada tempat yang kita baca 2 harakat, tempat-tempat yang dibaca 2 harakat seperti kanata, okey, tahta abdaini min ibadina, ba dibaca 2 harakat, na dibaca 2 harakat, sa. Okey, semua perkataan yang dibaca mad 2 harakat ni kita mesti baca dengan sekata. Antara kesalahan yang saya kenal pasti bila pembaca membaca Al-Quran ialah kadang-kadang tak sekata, kadang-kadang macam terlebih, kadang-kadang macam tepat. Contoh begini, contoh yang salah. Kanata, ada betul. Kanata tahta abdaini min ibadina sa'at. Dia dah macam meleret sikit. Dia taklah lebih sampai 3 harakat, tapi dia macam memang lebih. Mungkin 2,5 begitu. Yeah. Itu bukan tak tahu. Kita tahu 2 harakat, tapi itu dah jadi tabiat cara baca. Cara kita dah na 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 na. Itu cara alunan kita menyebabkan terlebih pada mak asli begitu. Jadi caranya, saya kalau ada pembaca, saya akan sekat daripada awal. Saya akan beritahu awal, tak boleh baca macam tu. Ubah. Mungkin dia tahu 2 harakat, dia tak rasa lebih, tapi cara pembacaan dia, tabiat yang dibaca tu menyebabkan bunyi macam lebih. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kita dengar macam sekata ya, yang 2 harakat. Tapi kalau dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman, kita nampak bunyi lain dah. Bunyi macam tak sekata bunyi. Tempo dia tu macam lari sikit. Itulah disiplin. Walaupun 2 harakat nampak mudah, tapi kita kena sekata. Lagi-lagi bila dekat-dekat duduk. Kan? Contoh ayat ni. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Yang 2 harakat tu bagi bunyi sama. Kanata gitu. Jangan kanata tah. Nampak lain. Kita lari satu je, dia dah nampak bunyi cacat sikit. Ya, betul. Kita kata macam lain lah bunyi. Itu kadang-kadang kita tahu bacaan tu 2 harakat, tapi mungkin faktor cara bacaan kita, lenggok-lenggok kita macam dah terikat, jadi macam tak boleh nak ubah. Wallahu a'lam, sama-sama kita ubah insya-Allah. Yeah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.